Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Saudara, adakah anda bersetuju jika saya katakan bahawa Perikatan Nasional ni sekarang dilihat suram selepas Datuk Seri Hamzah Zainuddin digesa dan dipaksa letak jawatan sebagai Ketua Pembangkang Dewan Rakyat? Sejujurnya, daripada pandangan saya, berdasarkan analisa di media sosial dan media massa, saya melihat Perikatan Nasional ini kurang diberi perhatian mahupun dia ke depan dalam beberapa isu yang serius. Saudara dan saudari, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dilihat perform sebelum ini sebagai Ketua Pembangkang, malah banyak menyentuh isu-isu rakyat, khususnya melibatkan M40 dan B40. Namun sekarang ini kelihatan agak sendu dan suram. Saudara dan saudari, jika kita ingin berperang, sudah tentulah kita memerlukan rakan gabungan yang kuat. Barulah ia akan mencipta gelombang yang mampu meyakinkan rakyat. Persoalannya sekarang ini, jika PAS dilihat kuat dan aktif, siapakah rakan gabungan di dalam Perikatan Nasional yang seiring dengan PAS sekarang ini? Ini faktanya, di mana kita dapat melihat daripada gabungan sedia ada yang seperti biawak hidup menumpang dalam parti Perikatan Nasional semata-mata. Sudah tiba masanya untuk Perikatan Nasional membawa kembali Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan pasukannya bersama supaya kelihatan Perikatan Nasional ini berdaya saing, bukannya satu parti yang suram dan sendu tanpa perjuangan daripada kepimpinan di dalamnya. So, apakah respon peminat dan penyokong Perikatan Nasional, khususnya seluruh rakyat Malaysia?